Alamak, ada orang. Buat nak ke laut. Dia lalu, dia lari. Datang Mel ni bontot dia. Pakai pang-pang. Itang kitang. Itang kitang. Ketong ketong tong. Hey man. Pada awal tadi kita langgar dah pergi. Oi, buat apa? Dengan tanduk kawan dia. Hello, what's up Isa je. Hello. Macam cakap? Hello, what's up? WhatsApp dia, WhatsApp. Isa. Isa, otak kau. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Rakyat Malaysia. Kau ni bodoh. Mak! Ajak sana kan. Yelah sampai pada bangku kan? Mana otak kau? Kita nampak tenang. Macam abang malam. Mak, pergi kata terus je. Kat Langgus, cita rasa Hungari, popular di Poda. Langgus coklat. Wow, artis. Langgus ni apa? Dan apa punya ada lagi banyak. Okey, terima kasih. Apa aja duit? Kau ni memalukan orang Malaysia lah. Bapak tipu kan? Tanyalah, tak ada kerja, boleh interview. Kan? Datang dari jauh. Oh, I'm from Mexico. Ni apa? Besar lah juga cakap dia. Tak dukung kan? Tak dukung. Tambah. So, Dia jangan bilang emak. Jangan ada buaya tu tau. pergilah dah cantik-cantik make up. Wah, nak pergi makan ni tenggelam. Dia banyak ada ikan kat situ. Ada ke? Oh, nak senang dapat kilo. Apa nak? Oh lah. Allah. Tu ada tanah hitam tu kan? Belum. Apa tu? Sejam je lah. Boleh lah. Tolong, kita orang pun tak tahu. Lambat sikit bang. Tak ada masa tengah.
Okay, kita nak tengok emas. Ada tak kat sini? Oh, budak-budak pada. Kita sekarang dekat Ulu. Apa lama? Ya, kenapa? Saya malam ni nak balik. Okay, kita dekat air terjun Cepo. Cepo, Perak. Betul tak? Cepat dah. Anda telah sampai. Air dia sedap. Okay. Wei. Jom. Ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Setuju. Oi. Dek. Kat sini je. Okey. Dekat tu. Kita bawa arus. Alah. Orang lagi ah. Ya, Habis kau. cepat. Tenang ribu jiwa. Lagi foundationnya. Jam kau. Apa je. Mana foundation crack? Oh, foundation kalau kena air dia tahan. Kau lah foundation. Dah kosok dah. Ini dah kosong. Tekan. Okey, sekarang ni kita walaupun bukan di Kelantan, kita di Perak, kita mencubalah. Walaupun kita tahu kita tak ada harapan, tapi kita cubalah kan. Mana tahu ada kan. Kata kat sini macam tak ada mas. Tapi kita cuba jugalah. Ada gaya tak? Macam ni kan cara dia. Oh, batu tu besar. Dia kata emas tu dia paling berat kan. Jadi kita tengoklah mana yang last kali tu. Ada
asinnya tak ada. Tak ada asinnya. Tiga. Janganlah sentuh. Bibi, goyang-goyang bibi. Payahlah rakam. Tak ada, belum ada. So Aiman. Dah. Benang ribu jiwa. Saya bakal juara Isa Aisyah Game Survivor 2025. Cepat. Ada jatuh pula si Isyad tu kan. Boleh ke kejap lagi berkumpul. Dia lagi jauh. Dia nak cari handphone dia dah berkoyak-koyak dalam tu. Dia tahu informan satu mak. Bye. Kari pak panas. Ini nak buat apa video dia? Okey, itu saja kita di Ulu Cepor. So, Mas tak ada. Kesimpulannya kat sini tak ada. Tapi dia air dia jernih. Sangat jernih lah. Air dia pun boleh minum. Dan itu sajalah. Ikan ada tadi besar. Ikan besar. Kita dapat ikan tadi kan? Aku nampak ikan. Okay, itu saja di Ulu Cepor. Bye. 1, 2, 3. Pergi ni terus balik. Apa mak ni? Assalamualaikum. Kat sini kat highway tu. Terus the process cepat ada dah. Cepat. Ada tak mak? Ada tak? Ada. Sini nampak. Letas. Oh. Sekarang ni kita dah sampai homestay. So kita nak bermalam di sini. Ni ah. Okay, bye. Cari lautan. Kalikan kuala kubur tu. What's up. Okay, sekarang ni kita nak pergi ke kedai. Kita dah sampai di Lotus kau mana ni? Lotus Ipoh. Jadi kita nak tengok barang apa yang boleh kita beli dan kita boleh masak dan kita makan dengan kenyang. Dengan harga dengan harga RM50 kita tengok apa yang kita dah makan. Okay, bye. See you. Belok ke kanan. Belok ke kiri.
Selamat pagi, sebenarnya hari ketiga. Memang nak silat. Bangun, solat. Saya pagi dah masak. Sekarang kita di Ipoh. Okay, bersama-sama dengan teman-teman gua. Nah, Anis, Visio. baby. Sama Dengan makeup. Abang driver. Saya So yang tinggal Ino, Aida dengan Hebat tu. Alia di rumah. Okay, bye. dah. Okay, tempat tu adalah Masjid Muhyiddin. Ke? Salah je. Oh, Muhyiddin Shah, Ipoh, Perak. Macam Tengku Abang Rahimah. Kita apa tu? Zuljemin. Mana? Zuljemin. Pun kau. Muhyiddin. Baiklah, berhenti ni. Apa lah? Abang tu rekod. Sampai Ipoh. Susah kat Ipoh ada apa? Ya tentunya heaven. Macam mana? Tanya dulu. Kalau ikut joran aja, 350. Ini Italy punya. Original ni bag. Betul lah. Iman bayar cash je terus. Main kat lumut. Saya tarik siakap 17 kilo. Oh, panci. Ni dia. Boleh buat ganda. Nampak? Mana ambil? Mana boleh pegang? Rambutan ke apa ke senang? Pakai rambutan boleh, dokong boleh. Orang tenaga badan macam ayah ni boleh. Aku dah kata, mak aku dah berhenti dah. Kita di Bazar Ipoh dengan sama Mami. Oh, orang bawa nak pasang. Sekejap lagi penuh ni. Beli apa? Cek.
Karpet berapa? Karpet. Okey. 60. Besar. Kecil lagi. Cukup besar. 2 kaki tu. Panjang. Okay. Thank you. Buka je. Ya, siap. Okey. Lain kali. Jadi. Powerbank tu elok ke bang? Ha? Powerbank. Oh, saya pakai. Yang tu juga tengok ni. Weh, tak boleh. Budak-budak tu tahu lah. Dia nak. Dah dah bahaya. Kau nak buat apa? Cannot. Then rest. Banyak patung dah tu. Haram mana dia patung. Kita dah beli stand. Ada nampak. Macam mana lah. Salahnya tak tahu nak beli apa lah. Good. Poyo sikit pakai stand. Macam mana. Bosu lupa. Kasu. T-shirt. Tapi hilang. Itulah tanggal. Rasa bang. Ya. Jom, temseng. Okey, itu saja aku beli casing RM15. Dia kata tahan pecah lah apalah. Lepas tu saya tekok. Itu je. Punya lah banyak-banyak. Duit tak ada. Kalau ada banyak dah aku beli tu tadi. Peja beli apa pula?
Kau nak buat apa? Ha? Kau nak mesin apa? Dia pakai ni boot saja. Macam lah. Ha? Panjang 17. 17 ni 19. Berapa? 80? Ajak boot saja. Shit. Orang ramai dah. Atuk penat kepala itu buat sapu saja. Apa lagi nak beli tu? Untuk survivor. Siang. Asyik jual RM5. Jom kita balik. Sanalah sikit. Oh, kafe. Oh, ya, aku dah. Itu saja untuk percutian untuk kali ini. So terima kasih kerana menonton. So nanti kita pergi ke next location. Kita tak tahu nak pergi mana. So bye bye. Thank you for watching.